Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 1 soalan 11. So tajuk dia adalah indeks dan sedah. Okay. So raja ini dia menunjukkan sebuah segitiga ABC. Okay. Diberi bawah BC adalah ni, AD square adalah ni, dan ABD kali lulus dia suruh kami tunjukkan X adalah sama dengan ni. Okay. So macam mana kami nak buat? Okay. So BC kami ada, CD kami ada. Okay, kami mau cari BD dahululah. Okay, so segitiga BCD tu dia adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, so sekarang kami nak cari BD. Okay, so bermaksud BD sama dengan square root of BC square minus CD square. Okay, so sini kamu dapat x square plus 4x plus 4 minus x square minus 4x plus 4. Okay, so sini kamu akan dapat square root of 8x. So sini kamu akan dapat 2 square root 2x. Okay, sekarang dia beri kami AD square sama dengan 1 plus square root 2. Okay, tapi AB kami buat ada kan, AB ada, BD ada. Okay, so sekarang kami jadi macam ni lah, bermaksud AB plus BD square sama dengan AD square kan, betul. Okay, so bermaksud square root x plus 2 square root 2x square sama dengan 1 plus square root 2. Okay, so bermaksud sini 8x plus 4 square root 2x plus x sama dengan 1 plus square root 2. Okay, so bermaksud x kami kumpulkan jadi 9 plus 4 square root 2 sama dengan 1 plus square root 2. So bermaksud x sama dengan 1 plus square root 2 per 9 tambah 4 square root 2. Kami terus darab dengan conjugate 9 tolak 4 square root 2. Okay, so bermaksud untuk bahagian pengangka kami akan dapat 9 minus 4 square root 2 plus 9 square root 2 minus 8. Untuk bahagian penyebut kami akan dapat 81 tolak 32. So lepas dipermudahkan kami akan dapat 1 plus 5 square root 2 per 49.